Geng, aku nak cerita sikit. Hari tu kan aku ternampak kereta PHEV ni kan. It reminds me of iPhone lama dengan iPhone baru tau. Dulu mana ada 5G connectivity, Wi-Fi 7, Type-C, ceramic shield bagai kan. Dia macam kereta PHEV tu juga. Kiranya dah generasi lama. Maintenance dan servicing pun mesti pecah dompet. Sistem PHEV dia pun kurang efisien. Bila tak charge, bateri dia boleh makan minyak sampai lebih 40% berbanding dengan kereta petrol ais yang biasa. Bayangkan, itu pun belum lagi cerita bateri dia pun lebih kecil. Jadi kena selalu charge. Leceh betul. Untuk driving mode dia pula, kebanyakannya auto sahaja. And Dream Petrol tetap utama dia dan motor elektrik sekadar sebagai backup sahaja. Jadi power tu memang ada, tapi jimat minyak tu jangan ceritalah. Dan paling scary adalah harga PHEV yang lama-lama dulu kan mesti lebih 200k. Dan biasanya reserve untuk jenama-jenama yang premium je. Kiranya PHEV ni untuk orang yang have je lah. Kalau bandingkan dengan PHEV zaman sekarang, contoh seperti model paling latest dari Proton, the EMAS 7 PHEV. Kalau nak bezakan, pertama sekali servicing cost dah jauh lebih mesra dompet sebab service interval dia dah lebih dekat dengan EV. Jadi kos anggaran dia dalam masa penggunaan 10 tahun itu boleh bawah RM8,000 untuk EMAS 7 PHEV ini. Yang kedua, untuk PHEV baru ini apabila start kereta, elektrik motor jalan dulu dan enjin petrol aktif apabila perlu sahaja. Jadi penjimatan minyak dia boleh sampai 4.3 liter per 100 km. Jangan lupa juga brake regen dia pun lebih cekap dan battery size pun lebih besar. Jadi dah tak perlu selalu charge macam PHEV dinosaur dulu-dulu. Next adalah driving mode dia. Untuk EMAS 7 PHEV ni kan ada 3. Pure mode untuk pemanduan macam EV, lebih senyap dan chill. Kedua, power mode untuk di extra boost dan pick up. Ketiga adalah mode hybrid. Mode ini adalah untuk orang yang malas fikir macam aku. Dia akan auto decide bila nak pakai elektrik dan bila nak pakai petrol engine. Jadi tak pening kepala. Tukar mode ini dia ikut situasi, bukan ikut nasib tau. Dan paling untung sekali untuk pembeli generasi baru adalah PHEV sekarang dengan teknologi moden dan optimasi tempatan. Harga sekarang dah jauh lebih mampu memilih. Bukan lagi untuk golongan-golongan T20 dan terpilih sahaja. Proton EMAS 7 PHEV ini adalah hasil PHEV generasi baru. EV first, lebih bijak, jimat dan direka untuk penggunaan dunia sebenar. Kalau korang masih lagi menilai PHEV dengan mindset lama, aku rasa dah tiba masa untuk upgrade perspektif dekat PHEV generasi baru ini. PHEV dulu dikira kompromi, PHEV sekarang dikira solusi masa depan.